Okey, Assalamualaikum dan seperti biasa berjumpa lagi di channel Abang Edi, channel yang membuat tinjauan selepas kejadian-kejadian viral ataupun operasi-operasi pihak PBT dan sebagainya. Tapi hari ini kita ada dikejutkan dengan satu berita kejadian kebakaran laluan paip Petronas gas di Puchong. Letupan yang sangat besar dan banyak juga mangsa-mangsa yang terlibat. Jadi lokasi kejadian ini ialah di Putra High, Puchong. Kejadian letupan ini daripada berita yang kita dapat berlaku jam 8 pagi pagi tadi. Hari ini 1 hari bulan 4 2025, iaitu 2 Syawal pada hari ini. Jadi kita akan reaction dua buah video untuk kita lihat dahulu bagaimana keadaan dan situasinya pagi tadi, dan kita akan bawa tuan-tuan untuk tinjau terkini di lokasi tersebut. Okey, ini adalah video yang kita dapat pagi tadi. Lebih kurang dalam waktu 8 pagi tadi lah tuan-tuan. Kalau kita tengok video ni, api dia sangat tinggi macam letusan gunung berapi di lokasi ini. Sudah tentunya keadaan sekeliling akan terasa bahang. Jadi lokasi ini berhampiran dengan perumahan dan juga lembu raya Ilit. Jadi apa yang kita lihat dalam video ni, pihak bomba bertukar lumus untuk memindahkan penduduk-penduduk yang berada berhampiran dengan lokasi kejadian. Kalau kita tengok api sangat tinggi, lebih kurang mungkin 5 tingkat bangunan, mungkin 5 ke 6 tingkat bangunan lah, keadaan dia besar. Dan di lokasi ini ada kawasan perumahan dan juga sebuah kampung, tuan-tuan. Daripada info yang kita dapat, kawasan ini mempunyai lebih kurang 50 buah rumah yang berdekatan, termasuk sebuah kampung di situ. Untuk itu, tanpa membuang masa dan waktu, mari kita sama-sama tinjau ke lokasi ini. Okey tuan-tuan, setelah kita tiba dekat sini, lokasi ini telah pun dihalang untuk dimasuki. Daripada sini lebih kurang hampir 2 km ditutup jalan oleh pihak polis dan pasukan keselamatan yang lain. Dan ini adalah laluan Petronas gas yang terbakar tu, tuan-tuan. Jadi dekat sini kita tengok ramai orang berkumpul, termasuklah wartawan-wartawan dari berbagai media. Mereka sedang menunggu info daripada sini, kerana tidak dibenarkan masuk ke lokasi kejadian. Kerana daripada sini kita dapat lihat masih ada lagi asap yang berkepul-kepul di sana, tapi api yang besar dah tak ada nampak lah. Okey tuan-tuan, kita tidak tahu apa lagi informasi terkini yang kita dapat, tapi yang kita terbaru yang kita dapat ialah setakat ini 80 orang terlibat dalam insiden ini, termasuklah warga-warga di perkampungan berhampiran. Okey, dengan itu sampai di sini dulu kerana kita tak dapat masuk. Dengan itu, Assalamualaikum dan bye-bye.